Kita boleh beli simpan emas public gold, nanti nak jual dekat mana? Tuan-puan, kalau ada tertanya ataupun takut nak jual emas dekat mana, video ni untuk tuan-puan. Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Tempat yang terbaik untuk kita jual emas kita adalah tempat di mana kita beli emas tersebut. Kalau kita beli emas dengan public gold, juallah balik dengan public gold. Tapi bagusnya public gold ni tuan-puan, public gold terima apa saja emas yang kita nak jual asalkan emas itu tulen. Walaupun emas yang kita nak jual tu bukan jenama public gold, ataupun kalau tuan-puan nak jual barang kemas ataupun emas-emas yang lama, cincin, rantai, gelang dan sebagainya, juga public gold akan terima asalkan emas kita tu tulen. Kita nak jual emas berapa banyak sekalipun public gold mampu untuk beli balik emas tu dengan kita, okey? Jadi caranya tuan-puan, kalau emas tu ada dengan kita, just walk in saja ke mana-mana cawangan public gold yang berdekatan dengan kita, bawa emas, bawa IC. Kemudian tuan-puan save video saya ni dan tunjuk kepada staff untuk memudahkan lagi urusan tuan-puan menjual emas dengan public gold. Jadi dengan public gold, tuan-puan kita senang nak beli, senang nak fizicalkan, senang juga untuk kita jual balik emas tu dengan public gold. Jadi tuan-puan, jom saya bantu untuk sama-sama menabung emas dengan public gold. Semoga bermanfaat. Boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma dan boleh terus mulakan simpanan emas. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!